Ilmu songsang overlap pajak gadai Arhanu sangat popular suatu ketika dulu dan ramai yang jatuh lingkup kerana ejen mereka mengajarkan teknik songsang ini. Pesan guru saya, Tuan Haji Muhammad Zulkifli Syafiee, kalau tuan-puan memandai-mandai dalam memanipulasikan sistem Arhanu, maka tuan-puan akan belajar pengajaran yang terhebat dalam hidup, bagaimana tuan-puan akan terjerat dengan sistem tersebut. Guru saya pesan, sistem tersebut nampak macam untung, tapi untung pun hanya untung secupak, tapi rugi segantang. Kepada tuan-puan semua, kalau ada siapa-siapa yang ajar teknik overlap Arhanu, maka tuan-puan kena tahu itu adalah teknik songsang yang tidak pernah diajar oleh mana-mana guru kewangan. Emas secara fitrah dia adalah simpanan pelaburan untuk jangka masa panjang, dan pajak Arhanu pula adalah sistem gadaian yang patuh syariah di Malaysia yang membolehkan kita untuk pajak emas dan dapatkan pinjaman sementara. Kalau tuan-puan memandai memanipulasikan sistem Arhanu, maka tuan-puan sudah menyalahgunakan tujuan asal penumbuhan sistem pajakan Arhanu. Jadi kepada tuan-puan, jangan memandai-mandai menggunakan teknik songsang yang tidak diajar oleh mana-mana guru kewangan berkenaan emas. Emas, kalau tuan-puan nak untung dengan emas, pastikan tuan-puan dapatkan emas fizikal. Dan contoh emas fizikal terbaik adalah sama ada dinar emas ataupun gold bar begini. Emas berketulan 99 grade 24 karat untuk simpanan jangka masa panjang. Inilah simpanan emas yang terbaik untuk tujuan pelaburan, kerana dengan kenaikan emas jangka masa panjang memberi keuntungan kepada tuan-puan yang menabung harta dalam bentuk emas fizikal begini.